sora.chatgpt.com. Okay, so sekarang ni kalau anda tak ada VPN, anda tak boleh connect. Nanti dia cakap, saya tunjukkan kalau anda tak boleh connect. Katakanlah anda tutup, katalah VPN tak ada kan. Okay, saya disconnect. Kata saya patah balik ke Malaysia. Connect balik. Okay. VPN ni apa? Dia satu alat yang membuatkan kita seolah-olah berada dekat negara overseas. Biasanya kegunaan dia untuk kita tak nak orang trace kita buat apa. Ya, kita nak jadi seorang yang tidak boleh di-trace. Ataupun macam dalam kes ni, macam ada setengah laman web tu, kalau kita access, dia tak boleh access. Dia cakap kita berada di apa tu? Kita berada di luar negara, di macam contohlah sekarang ni kan Sora kan dia tak buka kat Malaysia lagi. Kalau saya masuk je laman web ni, apa akan berlaku? Dia kata macam ni Sora is not available in Malaysia yet. Tak boleh pakai lah. So that's why saya kena buatkan diri saya ni berada dekat Amerika. Okay. Lepas tu barulah saya boleh akses kepada sistem tersebut. Itu sajalah keperluan nak buat. Nak VPN tu macam mana? Pergilah sekarang ni paling murah, pergi je lah dekat Shopee tu lah. Saya pun beli kat sana juga RM8.90. Okay, so lepas tu bila dah boleh, maka barulah boleh masuk. So dah masuk. Alright. Lepas dah masuk ni dia bukan simply terus boleh masuk. Kena ada invitation. Dia punya kod lah. Saya ni sekarang tak ada kod ni dah habis. Hari tu kesilapan terbesar saya. Ada satu hamba Allah tu dia minta benda ni, kod jemputan ni saya hantar pula. Saya tersilap saya lah. Saya hantar dekat WhatsApp, dekat Facebook, dekat umum, bukan private kat dia. Lah orang lain semua sebat. Habis saya hilang dah. Dah tak. Kalau tidak saya hendak lah bagi kat anda ni dalam ni. Tapi kalau siapa yang dah ada nombor ni, nombor jemputan ni, bolehlah belanja satu kan. Lepas tu kalau sahabat lain dah join, bagi share dengan yang lain. So lepas tu bolehlah pakai macam ini kan. Memang saya suka pakai kat sini. Memang satu memang sangat mudah lah. Ya, macam-macam kita boleh ni. Invite code ni, that's why kena check. Ada satu, ada saya dengan cerita ada kena ni. Antaranya lah selalu pergi dekat Reddit pun boleh tanya-tanya juga. Ya, hari tu saya tanya yang selebriti ni, Matt Farmer ni. Saya tanya dia ada tak ni barang kod tu lah. Dia bagilah saya ini. So saya dah lepas dia bagi kod tu, saya dah masuk. Okay guys, yang akan menggunakan sistem AI namanya Opus Pro. Satu sistem yang sangat bagus, yang mana video yang panjang boleh dikerat-keratkan kepada saiz-saiz yang kecil. Siap masuk subtitle, masuk music, masuk pelbagai medium untuk yang anda kehendaki. Even B-roll pun dimasukkan sekali di dalam tu. So kalau anda berminat nak pandu uji, so boleh klik dan daftar untuk merasai pengalaman tersebut.